Ada yang mengamalkan ilmu hitam seperti menanggal ni dah lah. Dah tak awet muda tu dah. Memang kau tua dah. Kau tak payah nak kekal selamanya kan. Mati itu pasti. Tak kecantikan. Nak kecantikan ambil air wuduk je. Sekarang korang mengekalkan awet muda. Tak payahlah nak guna-guna sihir ni. Ni dah tahun 2025 dah ni kan. Dah lepas 2020 dah. Maksudnya dah kita sangat moden dah dengan teknologi yang canggih lagi. Kembalilah pada Allah. Kalau korang orang Melayu Islam kan, dah lah, taubatlah. Sebab korang ambil ilmu hitam ni dah kira murtad kan. Lepas tu korang menganiaya orang kan, guna sihir ni semua untuk apa? Dendam ni tak kekal lama kan. Sebab mati tu pasti kan. Di dunia pun korang dah terseksa, apalagi dekat alam barzah nanti, di alam akhirat nanti. Okay? Kepada yang tonton video ni, kalau ada tengok video Nadia ni kan, ada macam guna benda ni dah cukup lah kan. Kita kalau boleh kita nak mengejar ilmu akhirat, nak mengejar akhirat. Sebab kita ni di dunia ni tempat persinggahan je. Dia macam korang gunakan bas tu untuk singgah pergi kerja, faham tak? Okay, so bas tu adalah dunia, tempat kerja korang tu ada akhirat. Maksud dia macam tu lah. So sekejap sangat dunia ni, sekejap sangat kan. Akhirat tu lah kekal selama-lamanya. Korang nak kekal selama-lamanya kat akhirat nanti. Di dunia ni buat baik, kumpul pahala, kumpul boleh masuk syurga dekat akhirat, InsyaAllah.